Bismillahirrahmanirrahim. Ada mau apa? Ada mau apa? Ha? 306. 306. 60. Baik. Babu majaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaydin qala berkatalah ia Humaid suila Anas bin Malik an kasbil hajjam. Ditanya Sayyidina Anas berkenaan hukum tukang bekam. Faqala maka berkatalah ia Anas ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekam. Rasulullah berbekam. Rasulullah berbekam. Hajamahu Abu Taibah, telah membekam akannya akan Rasulullah SAW oleh Abu Taibah. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'am, maka menyuruhlah oleh Nabi SAW dengan 2 gantang makanan. Maksudnya bagilah dekat Abu Taibah tu sebab dia tolong bekam Nabi SAW. Jadi bagi kat dia 2 gantang makanan. Baik. Wa kallama ahlahu, dan bercakaplah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarganya, keluarga Abu Taibah. Fa wada'a ahlahu ni bukan keluarga, wa kallama, dan telah bercakaplah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ahlahu, bosnya, bos Abu Taibah. Bos Abu Taibah, maksudnya Abu Taibah ni hamba, dia tolong bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi terjemah tadi an kasbil hajjam tu daripada kerja berbekam noh. Hajjam tu kerja orang bekam. Apa hukum kerja orang yang berbekam? Halal ke haram? Bolehlah, tak ada masalah. Kalau habis kuat pun makruh lah. Habis kuatnya makruh. Baik, tak apalah. Jadi Rasulullah upahlah dia. Lalu Rasulullah SAW bercakaplah dengan bos dia, bos bagi Abu Taibah. Bos dia tu hamba. Fa wada'u anhu, maka wada'ahu ni maka memberi diskaun, mendiskaunlah mereka itu ahluhu tu, anhu daripada Abi Taibah, min kharajihi, daripada bayaran Abu Taibah. Min kharajihi, daripada bayaran Abu Taibah, macam bayaran dia duk bayar tiap-tiap hari. Untuk apa sini? Untuk memerdekakan dia. Dah baca dah dalam Riyadhus Shalihin kan, Abu Bakar tu kan, kharaj dia panggil. Boleh. Jadi dalam tu dia kata asalnya depa kata dekat Abu Taibah, mu kalau nak merdeka boleh, tapi hari-hari kena bayar kat kami 3 gantang tamar. Jadi bila Rasulullah SAW kesian kat Abu Taibah ni, Rasulullah pi kecek lah, pi negotiate dengan keluarga, dengan bos Abu Taibah. Lah kali depa buat turun diskaun daripada 3 gantang, depa kata segantang sudah. Gitu. Maksudnya negotiate. Faham Wa qala, dan berkatalah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala, sesungguhnya seafdal ma tadawaitum bihi, seafdal perkara yang kamu berubat dengannya dengan hijamatu, ialah bekam. Bekam ni bagus. Au inna min amsali ma tadawaitum bihi hijamata. Hi tu kembali pada Yalah, sama aja maksud. Jangan laju sikit Saya tak ada hujah sikit. Wa bi ilaihi qala haddatsana Amr bin Ali
Qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Waraqa ibnu Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, wa amaroni dan telah menyuruhlah, wa amaroni dan telah menyuruhlah, wa amaroni dan telah menyuruhlah, wa amaroni dan telah menyuruhlah oleh Nabi SAW ni akan aku, fa'ataitu hajjama ajrah, dan aku berikan hajjam itu, tukang bekam tu, ganjaran hajjam, ganjaran panggil apa, ganjaran bekam tu, ganjaran orang yang buat bekam, maksudnya bagilah ganjaran sagu hati kat dia. Itu habis. Selesai lah. Maksudnya ada bekam lah ni, bolehlah kita bagi kat dia ganjaran, tak apa, tak ada masalah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabirin an Sya'bi an Ibni Abbas qala, berkatalah ia Ibnu Abbas, berkatalah ia Ibnu Abbas, berkatalah ia Ibnu Abbas kata apa? Qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama ala aqda'ain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam di atas dua urat di leher, di atas dua urat di leher, di atas dua urat di leher. Dalam tu dia kata dekat leher, belah sini lah, janibain unuk, kiri kanan leher. Itu yalah, ni kata Ibn Abbas. Wa bainal katifain, dan Rasulullah berbekam antara dua bahu. Wa a'ta hajjama ajrahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi akan tukang bekam itu ganjaran hajjam. Walau kana haraman, dan jikalau adalah ia al-mazkur itu haram, kalaulah berbekam ni haram, lam yu'tih, nescaya kalaulah ambil upah bekam ni, jangan kata berbekam tu haram, berbekam tu tak haram, Nabi buat. Kalaulah kerja jari tukang bekam ni haram, gitu, lam yu'tihi, nescaya tidak memberilah ia Rasulullah SAW, hi akannya akan hajjam, hi akannya akan hajjam. Itu maksudnya bolehlah kan. Kita bagi sagu hati dekat dia kan, sebab dia tolong bekam badan kita. Itu maksud. Habis. Jadi hadis ni kata Imam Bajuri dalil untuk lawan orang yang kata tak boleh ambil upah langsung untuk bekam, kerana dia kata orang Islam wajib tolong orang Islam yang lain bila orang Islam berhajat. Jadi buat apa nak ambil upah? Gitu. Tapi hadis ni menunjukkan kata boleh kita ambil upah ataupun kita sedekah dekat orang sebab dia tolong bekam kita. Faham dalam tu ada. Lihat. Wa bi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq qala hadatsana Abdah an Ibni Abi Laila an Nafi'in an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanggil hajjam, tukang bekam. Tukang bekam itulah hak tadilah Abu Taibah tu dalam ada fahajamahu, maka membekamlah ia hajjam hu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bekam Nabi. Wa sa'alahu, dan bertanyalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hajjam. Rasulullah tanya, jangan tidur Rahman. Nak Rahman tak tidur tak puas lagi ke? Masya-Allah. Hai. Kelas tengah hari pun tak tengok. Pasang rena ke? Wa sa'alahu, dan bertanyalah ia. Ia siapa? Bertanyalah ia Nabi SAW hu akan hajjam. Kam kharajuka, berapa duit kharaj engkau? Kharaj tu itulah bayaran hari-hari yang nak kena bayar tu kan.
terjemah itu tu dah tak payah terjemah payah. Berapa bayaran yang hari-hari yang mu nak kena bayar? Faqala, maka berkatalah ia hajam salah satu asu 3 gantang, dia kata. Fawada'a anhu sa'an. Fawada'a, maka mendiskaunlah oleh Nabi SAW daripada hajam itu dapat 1 gantang. Sa'an mendiskaunkan tu, yakni dapat 1 gantang. Hak cerita tadi juga Rasulullah SAW pergi negotiate, depa kata tak apalah, daripada 3 kami diskaun jadi 1. Itu sebab Rasulullah tolong dia. Boleh? Wa a'tahu ajrahu, dan memberilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hajam tu ajrahu, sagu hatinya, bayaran hajam tu. Bayaran so bagilah kat dia. Habis. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Quddus bin Muhammadin Attar al-Basri qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala, berkata mereka berdua, Hammam dengan Jarir, haddatsana Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain, sama maksud tadi kan, dekat leher, wal kahili, dan juga dekat kahil. Kahil tu ada tak? Belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahil tu belakang ataupun tadi antara 2 bahu, sama aja. Wa kana yahtajimu li 17, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam pada 17 hari bulan. Wa 19 ataupun 19 tu, wa 21 dan 21 hari bulan. Boleh? Itu waktu bekam. Waktu bekam. Dalam tu ada kan? Itu. Wa bi ilaihi qala haddatsana. Dalam tu dia kata ada juga kata seafdah hari bekan hari Isnin. Tak apalah, baca nirilah tu. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'marin an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Rasulullah sallallahu berbekam wa huwa muhrimun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berihram bimalalin, dengan malal dengan satu tempat antara Mekah dengan Madinah, ala zahril qadam. Rasulullah berbekam tu ihtajama tu takluk di atas tapak kaki, ala zahril qadam, di atas tapak kaki ya, atas tapak kaki. Rasulullah bekam kat tapak kaki. Tengok keadaan lah. Habis berapa dia baca? 6 lagi. Saya dah kerja tapi dia main pula. Kesian kat dia pula. Kita tak main apa. Yang terasa pula, kita terasa pula. Kesian kat dia duduk main. Kita baca sat lagi nanya dia. Tu cerita dia. Kan? Saya nak ada kerja habis dengan tadi. Kesian kat dia. Kita dengar rakaman je lah. Kalau kita tak padan kita main dengan minyak air. Ya Aman, kita tak apa duduk sini dia. Duduk sini senang. Tak padan dengan minyak air man. Memanglah boleh pahala, jangan kira hakikat pula. Memanglah boleh pahala kan, tapi kesian tu contoh dah. Habis. Sabar sikit. Babu tak banyak siapa ada relax baca, tak banyak hentan. Babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pada menyatakan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi qala haddatsana Sa'idun qala haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahid. Telah baca hadis kami oleh Sa'id dan ramai orang. Qalu, berkata mereka itu, haddatsana Sufyanu an Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi, daripada bapaknya bapak Muhammad. Qala, berkatalah ia abuhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'an.
Sesungguhnya bagi aku nama-nama. Nama banyak. Nama banyak. Lebih daripada ni kan. Cuma salah satu ni. Apa dia? Ana Muhammadun. Tu. Bukan. Betul lah. Ana Muhammadun. Dalam tu ada majuri tunjuk. Tu ada tu dalam tu macam-macam. Abdul Hawam lah. Apa dia? Abdul Razak. Abdul Salam. Tu nama. Ana Muhammadun, aku ni Muhammad. Wa ana Ahmadu, aku Ahmad nama. Wa anal Mahi, aku Mahi. Mahi ni yang memadam. Allazi yamhu Allahu biya kufra, yang memadam oleh Allah Ta'ala dengan sebab aku akan kufur. Akan kufur. Mahi tu saya patut padam dengan sebab Nabi SAW terpadam akidah kufur. Wa anal hasyiru, aku yang menghimpunkan. Allazi yuhsyarun nasu ala qadami, yang dihimpunkan manusia di atas tapak kaki aku. Atas tapak kaki aku, yakni atas tapak kaki aku. Dalam tu yakni atas tapak kaki tu, dalam tu ala asari, di atas kesan aku lah. Alah, sebab aku ni Nabi akhir zaman, jadi mereka tu pengimpun atas bawah tapak kaki aku lah, atas kesan aku tu. Lepas aku tak ada, mereka tentu, duduk tentu lah. Itu maksud. Habis. Ala qadami, atas kesan aku, terjemah itu. Wa anal aqib, dan aku ni aqibu. Aqibu ni orang yang mendatangi selepas nabi-nabi yang lalu. Wal aqibu allazi laisa ba'dahu nabiyyun. Aqib itu ialah orang yang tiada selepasnya, selepas allazi itu nabi. Tak ada. Tak nabi dah pada. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Tarifin al-Kufi qala hadatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Asimin an Abi Wa'il an Huzaifah qala, berkatalah ya Huzaifah, laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Aku berjumpa dengan Nabi SAW pada sebahagian jalan-jalan Madinah. Faqala, maka berkatalah ia Nabi SAW, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Nabiyyu Rahmah wa Nabiyyu Taubah wa ana al-Muqaffa. Aku itu Muqaffa. Boleh baca dua, Muqaffa, Muqaffi. Muqaffi isim fa'il, Muqaffa isim maf'ul. Dalam tu ada masuk, tengok sendiri. Wa anal hasyiru wa Nabiyyul malahimi, dan Nabi bagi segala peperangan. Sana. Malahim tu tengok dalam. Panggil apa? Nabi bagi segala peperangan. Halah kan, berlaku banyak perang apa kan. Habis tu dalam tu ada. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq ibn Mansur qala hadatsana Nadr ibn Shumail qala anba'ana Hammad ibn Salama an Asimin an Zirrin an Huzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, seumpama hadzal hadis, bi maknahu, dengan maknanya makna hadis, dengan maknanya makna hadis, dengan maknanya makna hadis. Habis tu. Nah, dengan maknanya makna hadis. Hakaza qala Hammad bin Salamah an Asimin an Zirrin an Huzaifah radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, begitulah sanad dia. Sanad tu sama ni tadi. Habis, selesai. Berapa hadis? 9. Babu majaa fi aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pada menyatakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Boleh ni. Cukup lah, boleh. Boleh. Boleh lah. Jangan kau. Dah kerja sikit tak boleh. Sebab ni tak banyak dah. Baca sikit-sikit lah. Nak ke dalam tu boleh lah baca. Nak syok-syok boleh lah. Nak tengok-tengok.
Ini cerita kehidupan Nabi kan. Apa Aish tu maksudnya dalam tu dia kata babu bayani ma warada min ahadits kan. Dalam fi kaifiyati ma'isyatihi sallallahu hala hayatihi wa qad zakara hadzal ba' sabiqan. Tu dia kata Imam Bajuri, Imam Tirmizi sebut dah hadis ni sebelum ni. Wa adahu huna bi ziyadatin akhrajtahu an tikrar. Dan Imam Tirmizi ulang hadis di sini dengan beberapa ziyadah yang akhrajtahu yang engkau keluarkan akan yang akhrajathu tu, ziyadah itu dengan beberapa ziyadah yang keluarkan hadis-hadis tadi ni daripada tikrar. Maksudnya hadis dalam bab kehidupan Nabi ni ada dah sebelum ni. Cuma Imam Tirmizi dia ulang hadis ni kerana ada lagi hadis-hadis yang dalam bab yang sama, cuma dia ada ziyadah sikit. Jadi hadis ni kalau kita nak kata ulang pun taklah ulang, sebab ni ada tambahan-tambahan matan. Faham tak? Faham kan? Faham kan? Contohlah matan tu, contoh ada 10 perkataan. Matan ni masuk sama je tadi juga, cuma hak ni mungkin ada ziyadah, mungkin dalam 11-12 perkataan lagi lah. Faham kan? Nak minum mudah. Faham kan? Juga tu. Saya kan nak suruh ni hampa pi buang tu rumput-rumput tu. Boleh tak? Boleh kan? Rahman pergi beli. Rahman jangan tidur. Tidur ah. Jangan tidur ah. Kau tak kenali. Tertidur tak? Tidur ah. Tidur ah.